Salam sejahtera. Kuil terbesar di Malaysia melanggar undang-undang negara. Bukan sebarangan terbesar. Yang paling besar kat Malaysia pun langgar undang-undang negara. Macam mana punya besar sampai ketua kuil itu berpangkat Tan Sri. Anak kepada ketua kuil berpangkat Datuk Sri. Tiada kuil di Malaysia yang ketuanya Tan Sri. Pendapatan kuil ini tak silap saya berjuta-juta ringgit lah. Salah satu kuil pelancong tak lari datang. Kalau datang Malaysia je, pelancong akan datang ke kuil ini. Sehari sampai beribu-ribu pelancong datang menziarah kuil ini. Pada hari Daya Busong pula, 1 juta lebih orang penganut datang ke kuil ini. Kuil ini pula berusia kira-kira 400 juta tahun. Tahukah anda kat mana kuil ini dan apakah nama kuil ini? Kuil ini adalah Kuil Besar Batu Cave yang memuja Dewa Murugan. Apakah kesalahan atau apakah undang-undang yang mereka melanggar pada sekian lama? Sekarang isu surplus banyak membawa buka mata kepada immigration, polis dan banyak pihak yang terbabit sampai membuat serbuan besar-besaran, sampai pasukan gerakan AMN turun beribu dan tangkap parti. Sebelum bercakap tentang isu ini, satu salut untuk Ustaz Stofian yang memulakan kerja ini. Pergi kedai ke kedai, pergi tempat ke tempat dan membawa isu ini sampai satu Malaysia tahu isu ini, sampai terdesak pihak kerajaan untuk mengambil tindakan. Terima kasih Ustaz Sofian. Apakah yang mereka melanggar undang-undang Kuil Batu Cave? Apa kesalahan yang mereka buat? Kalau di Malaysia, kerja cashier tidak boleh dibuat oleh warga negara asing. Kerja cashier di mana menerima atau mengeluarkan duit daripada satu permis perniagaan harus diberi kepada yang lokal. Akan tetapi kuil ini, semua cashier yang ambil duit dan keluarkan baki duit daripada kaunter cashier adalah warga negara asing, khususnya daripada Tamil Nadu. Boleh dikatakan semua daripada Tamil Nadu, pekerja yang bekerja di kuil ini, yang bekerja di kaunter mengambil duit dan memberi tiket. Ini satu-satunya kuil kat Malaysia yang you nak masuk kena bayar duit parking. Satu-satunya kuil. Saya ingat tak ada masjid, tak ada surau, tak ada tokong atau mana-mana kuil di Malaysia yang meminta duit parking. Tetapi duit parking itu diambil oleh pekerja asing, warga negara India yang berbangsa Tamil pada masa nak masuk kuil tu. Dan apabila sudah masuk kuil, kita Hindu nak buat archana untuk sembahyang kepada dewa kita, kita kena mengambil tiket. Tiket itu pula dikeluarkan, diberi oleh warga negara asing, khususnya daripada India yang berbangsa Tamil, yang daripada Tamil Nadu. Saya sudah pergi banyak-banyak kuil, bak pun kuil yang
teramat kecil pun, kerja ini dibuat oleh orang lokal, orang India lokal. Tetapi kuil yang paling besar kat Malaysia tidak pula buat kerja ni. Dia suruh warga negara asing buat kerja ni. Takkan tak ada duit nak bayar gaji kepada lokal. You punya income berjuta-juta ringgit. Takkan tak boleh. Berapa sangat gaji kepada lokal you akan bagi? Terdapat kira-kira 6 hingga 7, tak silap saya lah, kaunter dalam kuil yang keluarkan tiket untuk membuat sembayang. Semua 6 ke 7 ke 8 ke 10 kaunter yang ada dalam kuil yang memberi tiket untuk sembayang, menjual tiket untuk sembayang adalah warga negara asing dan bukan lokal. Berkuasa sangat ke mereka sampai kebal undang-undang. Harap pihak yang berkuasa mengambil tindakan berkenaan dengan hal ini dan memberikan peluang pekerjaan itu kepada orang tempatan. Lagi satu hal saya nak bangkitkan, tempat mengambil kaudi. Tempat itu sesak sampai orang pengsan kat situ. Kat situ dia orang buat kedai. Pihak Majlis Perbandaran Sayang memberi gerai kepada penyewa. Tempat itu, saya yang duduk depan tempat tu, tempat mengambil kaudi tu, sudah 10 tahun saya duduk sini. 10 tahun saya nampak orang akan pengsan kat situ pasal kesesakan kat situ. Tempat itu you nak lagi kram, bagi kedai untuk sewa dan bagi orang pengsan. Sampai ambulans akan standby kat situ setiap bulan dan kira-kira tak tahu berapa orang pengsan kat situ. Kalau nak dapat maklumat lanjut, sila rujuk pihak ambulans untuk ketahui perkara yang benar. Tolong jangan, saya memohon kepada pihak Majlis Perbandaran Selayang, jangan sekali-sekali bagi lagi tempat untuk orang menyewa depan Plaza UMNO, iaitu tempat mengambil kaudi. Misal kata 25 ni akan datang, Januari 2024, 24 pukul 10 sudah kram tempat tu, sudah sesak tempat tu sampai orang pengsan. Ingatlah sikit, duit boleh dicari, nyawa tidak boleh diganti. Yang datang ke sini untuk sembayang, datang kebanyakannya datang dengan keluarga. Tempat sesak itu lagi bahayakan kepada budak-budak daripada yang dewasa. Saya memohon jasa baik prihatin YDP yang dipertua Majlis Perbandaran Selayang untuk tidak memberi kedai untuk menyewakan kepada orang awam pada Daibusum. Tempat ini khususnya, pasal saya menjadi saksi. Saya betul-betul duduk tempat rumah saya betul-betul depan kejadian ini. Sekian, terima kasih. Salam Madani.